Kerajaan sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat, khususnya dalam memastikan kadar tambang pengangkutan awam tidak membebankan. Sejak tahun 2016, tambang perkhidmatan rel masih kekal dan tidak dinaikkan, walaupun berdepan dengan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan. Langkah ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk mengekalkan perkhidmatan pengangkutan awam yang berpatutan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai tambahan, melalui PAS Perjalanan Tanpa Had Bulanan My50, rakyat hanya perlu membayar RM50 sebulan untuk menikmati perjalanan tanpa had di seluruh rangkaian rel dan bas utama di Lembah Kelang. Inisiatif ini bukan sahaja membantu meringankan beban kos sara hidup, tetapi juga menggalakkan lebih ramai rakyat beralih kepada penggunaan pengangkutan awam yang lebih efisien. Melalui pelaksanaan PAS My50, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM100 bagi setiap PAS yang dikeluarkan. Sehingga kini lebih 250,000 rakyat Malaysia telah menikmati manfaat PAS ini bagi perjalanan bulanan mereka. Secara keseluruhan, kerajaan menanggung kos subsidi berjumlah RM200 juta pada tahun 2024 dan jumlah ini meningkat kepada RM216 juta pada tahun 2025. Walaupun berdepan dengan cabaran kewangan tersebut, kerajaan kekal komited untuk memastikan perkhidmatan rel bandar terus beroperasi dengan tambang yang munasabah dan mampu diakses oleh rakyat. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menyalurkan peruntukan yang mencukupi kepada prasarana Malaysia Berhad dan seterusnya kepada Rapid Rail bagi menjamin kesinambungan perkhidmatan pengangkutan awam di negara kita. Terima kasih.